Pada Julai 2022, sepasang pengantin baru dari Amerika terbang ke sebuah pulau mewah di Fiji Turtle Island Resort bernilai hampir $3,500 satu malam. Namun, bulan madu mereka berakhir dengan tragedi. Chris Chen, 36 tahun, ditemui mati di bilik mereka dengan kecederaan parah di kepala. Suaminya, Bradley Robert Dawson, hilang tanpa jejak. Polis menemuinya 2 hari kemudian sedang bersembunyi di sebuah kampung berdekatan, membawa pasport dan barang peribadi. Dia dibawa ke mahkamah, menafikan tuduhan membunuh isterinya. Namun selepas perbicaraan yang panjang, mahkamah menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dengan syarat minimum 18 tahun sebelum layak memohon parol. Motif sebenar tidak pernah diumumkan. Media hanya melaporkan mereka bertengkar, tapi tiada bukti kukuh tentang niat atau sebab sebenar. Nama saksi, laporan post-mortem dan forensik penuh juga tidak pernah disiarkan kepada umum, hanya diketahui berada dalam fail rasmi mahkamah.